muka sembelit. Muka sembelit ni dia adalah gabungan daripada beberapa elemen. Jom kita tengok. Pertama, muka sembelit kita mulakan dengan mulut dia. Okay, mulut mengepit dah. So dia buat macam tu. Kita tambah macam tu lah. Okay, kemudian kita nak tambahkan mata dia. Kita nak pastikan mata dia kita nampak lekuk bawah. Macam tu. Kita buat bentuk C je. Simple je. Okay. Dan mata dia kena jadi kecil macam tu. Dan climax bagi sembelit, mata akan naik ke atas. Macam tu. Dan confirm dahi kena berkerut lah. Jadi macam tu. Okay. Kita tambahkan satu lagi elemen. Ni nama dia elemen garis pucat. Biasanya ada garis 3 macam tu. Kemudian kita tambah peluh-peluh sikit. Nampak kau tahu peluh. Dan garis sekitaran. Biasa kalau orang sembelit ni dia susah nak membuang kan. Dia ketak-ketak macam tu. Kalau nak tambah lagi lebih dramatik, kita tambahkan kedutan di bawah, kelopak bawah mata dia. Okey? Itu dia muka mendengar. Muka sembelit. Nak apa lagi? Komen kat bawah.